Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Nampak macam roti jala. Ya, roti jala lah ni. Tapi versi coklat. Cantik kan? Macam mana nak dapat 2 tone warna tu? Jom masuk dapur. Mula-mula dalam blender, kita masukkan 2 cawan air. Dalam cawan yang sama, kita masukkan 1 cawan susu. Dan sekarang kita nak sukat tepung gandum pula. Kita perlukan 3 cawan tepung gandum. Okey, sekarang kita nak masukkan setengah cawan serbuk minuman coklat. Apa-apa brand pun tak apa, yang biasa kita guna untuk bancuh minuman kat rumah. Okey, sekarang kita masukkan 1 biji telur yang ni Manja gunakan grade A. Dah guna telur, kita masukkan juga sedikit esen vanila, 1 sudu kecil. Okey, yang ni kita masukkan minyak. Manja gunakan minyak jagung, 2 sudu besar. Kalau kata tak ada minyak jagung, guna minyak masak pun boleh. Akhir sekali untuk bangkitkan rasa lemak, jadi kita masukkan sedikit garam. Okey, siap semua bahan. Jadi sekarang kita nak kisar sampai halus. Dah siap? Okey, boleh nampak adunan elok, sebati dan halus. Boleh tuangkan dalam botol acuan roti jala. Kita tuangkan separuh sahaja dulu adunan roti jala ni, sebab separuh lagi kita nak pekatkan sedikit warnanya. Kan kita nak buat 2 tone. Jadi, dalam baki adunan, kita tambahkan 1 sudu kecil coklat Imalco. Kalau tak ada, nak tambahkan serbuk pupuk pun boleh. Kemudian, kita kisar sikit lagi. Dah siap? Kita tuangkan dalam botol acuan roti jala. Bila kuali dah panas, jom kita boleh mula menjala. Kita akan kirai di sebelah bahagian sahaja dahulu. Half moon macam tu. Okey, siap? Sebelah. Kita ambil botol adunan yang satu lagi. Kita akan sambung kirai di sebelah bahagian lagi. Bila nampak agak garing tu, bolehlah angkat. Kita akan sambung sehinggalah bancuhan adunan roti jala kita habis. Kita akan masak gunakan api yang sederhana kuat saja. Kita nak dia masak sekata dan rata. Okey, dah nampak elok, macam garing dah tu di bahagian tengah dan tepi, boleh angkat. Cara nak lipat roti jala senang je. Kita lipat di bahagian kiri dan kanan, kemudian gulung kemas sampai hujung. Ada macam-macam cara sebenarnya nak lipat, sama je macam roti jala yang biasa kita buat. Untuk resepi ni, Manja dapat lebih kurang 25 biji roti jala. Untuk sos coklat pula, mudah je. Kita perlukan milk coklat dengan sedikit susu. Kita akan cairkan. Kemudian kita boleh tengoklah tekstur. Kalau nak lebih cair, kita lebihkan susu. Roti jala dah siap. Sos coklat pun dah ready. Jom jemput makan. Tengok tu, cantik kan roti jala dengan 2 tone warna yang berbeza. Barulah bertambah-tambah selera nak makan. Lagi-lagi cicah dengan sos coklat. Kalau yang biasa, versi pedas, yang ni lemak-lemak manis memang sedap. Korang boleh save dan share video ni. Bolehlah buat nanti. Sekian dulu untuk kali ni. Like, komen dan share Malay Kitchen. Jumpa lagi. Bye.